Assalamualaikum. Apa khabar semua murid-murid? Ustazah doakan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat ya. Jom bersama Ustazah. Ustazah akan mengajar hari ini mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 bidang akidah. Tajuk yang akan Ustazah ajar pada hari ini ialah nifaq. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 4, muka surat 106, 107, 108, 109 dan 110. Murid-murid sekalian, jom kita dengar Aisyah bercerita. Aisyah ada satu cerita nak kongsi dengan kita semua. Assalamualaikum kawan-kawan. Nak dengar cerita Aisyah tak? Hari ini Aisyah nak bercerita tentang satu kisah yang bertajuk Akibat Suka Menipu. Pada suatu hari, seorang pengembala kambing sedang berehat di bawah sebatang pokok sambil memerhati kambing-kambingnya meragut rumput. Kerana kebosanan, pengembala kambing itu tiba-tiba mendapat satu idea. Dia menjerit meminta tolong. Tolong! Tolong! Ada harimau mahu makan kambing-kambing saya. Tiba-tiba datanglah penduduk kampung untuk menolong pengembala kambing itu kerana terdengar jeritannya sebentar tadi. Alangkah terkejut dan marahnya penduduk kampung itu kerana mereka telah ditipu oleh pengembala kambing tersebut. Dengan perasaan marah, mereka meninggalkan pengembala kambing tersebut. Tiba-tiba datang seekor harimau membaham kambing tersebut lalu memakannya. Pengembala kambing itu ketakutan lalu meminta tolong sekali lagi. Penduduk kampung yang datang hendak menolong tadi terdengar jeritan pengembala kambing itu, tetapi mereka tidak mengendahkannya kerana menyangka pengembala kambing itu menipu lagi. Akhirnya, pengembala kambing itu menangis dan menyesal kerana akibat perbuatannya yang suka menipu telah menyebabkan semua kambingnya telah mati dimakan oleh harimau. Pengajaran daripada kisah tersebut ialah kita jangan suka menipu kerana ia boleh merugikan diri sendiri dan menyebabkan orang hilang kepercayaan kepada kita. Kawan-kawan tahu tak, menipu adalah salah satu ciri orang munafik. Terima kasih Aisyah kerana daripada cerita itu banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Betul kata Aisyah, salah satu ciri orang munafik ialah suka menipu. Munafik ialah orang yang memiliki sifat nifaq. Apa itu nifaq? Okey, jom bersama Ustazah. Ustazah akan terangkan apa itu nifaq. Nifaq bermaksud menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Hukum nifaq adalah haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Surah An-Nisa ayat 145 juzuk yang keempat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan ciri-ciri orang munafik ini dengan jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi salasun idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir. Apabila diberikan sesuatu amanah, dia khianat. Riwayat Bukhari.
Murid-murid sekalian, jom kita lihat pembahagian nifak. Nifak boleh dibahagikan kepada dua. Yang pertama, nifak i'tiqad, dan yang kedua, nifak amalan. Okey, kita lihat dulu apa itu nifak i'tiqad. Nifak i'tiqad seperti tidak beriman dengan ajaran Islam namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Manakala nifak amalan pula seperti berdusta, memungkiri janji dan khianati amanah. Murid-murid, seterusnya kita lihat pula faktor yang mendorong kepada nifak. Yang pertama, kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Yang ketiga, kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Okey, seterusnya kita lihat pula perkara yang menyebabkan nifak. Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta. Yang kedua, apabila berjanji dia mungkir. Dan yang ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati. Murid-murid yang Ustazah sayangi sekalian, seterusnya kita lihat pula kesan nifak dalam kehidupan. Kita boleh bahagikan kesan ini kepada 4. Yang pertama dari segi individu, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, kita lihat dulu kesan nifak dalam kehidupan individu. Yang pertama, dibenci masyarakat. Yang kedua, hilang rakan dan taulan. Dan yang ketiga, sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Kesan nifak dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, hilang rasa kasih dan sayang. Yang kedua, tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga. Dan yang ketiga, timbul perasaan curiga. Kemudian, kesan nifak dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, melemahkan perpaduan dan kesatuan. Yang kedua, sentiasa berbalah dan bergaduh. Dan yang ketiga, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Seterusnya, kesan nifak dalam kehidupan negara. Yang pertama, berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman. Yang kedua, umat mundur dan lemah. Dan yang ketiga, mudah dikuasai dan dijajah. Murid-murid sekalian, sekarang kita lihat pula apa yang perlu kita lakukan untuk menjauhi nifak. Okey, yang pertama yang perlu kita lakukan ialah tingkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, berdoa dan bertadabbur Al-Quran. Yang kedua, perlu menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Yang ketiga, kita perlulah memikirkan tentang keburukan nifak. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa bermuhasabah. Dan yang kelima, kita hendaklah berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah. Murid-murid pernah dengar tak pantun dua kerat ini? Siakap senohong, gelama ikan duri, bercakap bohong, lama-lama mencuri. Daripada pantun dua kerat itu tadi, bercakap bohong itu adalah salah satu ciri orang munafik. Oleh itu, sebagai seorang Islam, kita wajib menepati janji. Ini kerana kejujuran akan membawa kebahagiaan dan ketenangan. Tetapi, jika dengan adanya nifak, ia boleh meruntuhkan akhlak seseorang. Baiklah murid-murid, semoga dengan apa yang Ustazah kongsikan pada hari ini memberi manfaat kepada semua yang menonton. Jangan lupa tahu, di bahagian description channel Ustazah ini, Ustazah ada sediakan soalan Google Form. Murid-murid bolehlah menjawabnya. Terima kasih kerana sudi menonton video Ustazah ini.
Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Sayang semua. Bye. Assalamualaikum.